Kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Pak Ahmad dan kami dari kumpulan Global Mind. Hari ini kami ingin membentangkan projek yang telah kami bawakan di MIT Adventure, iaitu Findway. Findway ialah aplikasi peta yang membantu pengguna mencari laluan yang terbaik dengan mudah, cepat dan tepat. Aplikasi ini dibangunkan menggunakan MIT Adventure, sebuah platform pembangunan aplikasi yang mesra pengguna. Pada peringkat analisis masalah, kami mengenal pasti isu yang hendak kami selesaikan dalam aplikasi peta ini. Kami juga menyenaraikan cabaran yang dihadapi oleh pengguna dalam mencari lokasi dengan mudah dan tepat, termasuk kesukaran mendapatkan arah yang betul, kekurangan maklumat, laluan alternatif dan ketidakpastian mengenai lokasi destinasi. Dalam fasa penilaian pula, kami menjalankan beberapa ujian dan mendapatkan maklum balas daripada pengguna bagi memastikan aplikasi peta ini berfungsi dengan baik dan memenuhi keperluan pengguna. Aplikasi ini direka dengan antara muka yang mudah dan mesra pengguna. Sebaik sahaja anda membuka aplikasi, skrin utama akan memaparkan 3 butang utama, iaitu tujuan, bantuan dan mula. Jika anda menekan butang tujuan, skrin akan memaparkan sebab utama aplikasi ini dibangunkan serta bagaimana ia dapat membantu memudahkan perjalanan anda. Sekiranya anda memerlukan panduan penggunaan, tekan butang bantuan. Anda akan diberikan langkah-langkah mudah untuk menggunakan aplikasi ini secara berkesan. Apabila anda menekan butang mula, skrin akan membawa anda ke bahagian input lokasi. Di sini, anda boleh memasukkan alamat destinasi yang ingin dituju. Setelah alamat dimasukkan, tekan lihat dalam peta. Dan aplikasi akan segera memaparkan laluan yang tepat untuk anda. Selain itu, terdapat juga butang lokasi semasa yang membolehkan anda mengetahui keberadaan semasa anda. Sebelum anda menekan butang lokasi semasa, anda perlu membuka GPS di telefon anda terlebih dahulu. Selain itu, sekiranya anda ingin mengetahui tentang aplikasi ini, klik titik 3 di muka hadapan aplikasi. Aplikasi akan memaparkan 3 perkara dan anda perlu menekan About this application untuk mengetahui tentang aplikasi yang telah kami bangunkan. Dan skrin akan memaparkan tentang aplikasi ini.